teruskan. Buka semua. Fat, aku ceraikan Siti dengan talak 2. Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. Yang terkini pasal Siti jamu mal dan bekas suaminya Aiman tak kisah yang jadi viral di internet disebabkan Aiman adalah fast cerai talak 2 ketika Siti sedang buat live tengah menjual produk dia lah. Diorang ni kan pernah bercerai sebelum ni dan rujuk semula tapi kali ni dah jatuh talak 3 dah guys. Tak boleh nak patah balik dah. Okay, menangis air mata darah sekalipun. Saya suka nak highlight masalah diorang ni, okay. Bukan pakar lah apa semua. Tapi lebih cenderung ke arah masalah rumah tangga yang dihadapi oleh masyarakat kita sekarang ni. Yes, masyarakat kita ada problem. Okay. Berdasarkan laporan Perangkaan Perkahwinan dan Perceraian Malaysia 2023, kes cerai tertinggi berlaku pada golongan umur 30 sehingga ke 39 tahun. Okay. Kadar penceraian di negara ini pula menunjukkan peningkatan ketara daripada 43,936 kes pada 2021 kepada 62,890 kes pada 2022. Tu belum masuk lagi tahun 2023 sampai 2024 lagi tau. Nampak tak sedap sekarang so angry. Aku ceraikan kau bukan sesuatu yang boleh dibuat main-main. Okay. Kalau cukup syarat dia ada saksi dan sebagainya, boleh jatuh talak, lepas tu nak nangis dah tak boleh dah guys. Macam kes Siti ni diceraikan ketika sedang mengandung 5 bulan. So korang jangan ingat talak tak jatuh, okay? Talak tetap akan jatuh, tapi dia akan jatuh selepas dia bersalin nanti. PU Said pun dah mengesahkan yang jatuhnya talak ni sebab kalau you guys nak patah balik kepada janda you all, janda you kena kahwin dengan orang lain dan tidur bersama suami baru dia tu, lepas tu dia bercerai, barulah you boleh kahwin balik dengan janda you tu. Kesianlah dekat anak-anak korang. Tak perlu kot rasanya bila dah tahu akan bergaduh besar kan, masih lagi dengan handphone buat live tu, semua orang boleh tengok, senang-senang je nanti orang nak buat andaian sendiri sampai jatuh fitnah tanpa faham konteks cerita sebenar. Masalah rumah tangga tu kalau boleh jangan libatkan orang luar. So pendapat korang macam mana?